Style. Cumanya yang menjadi persoalan dekat aku nak tahu kualiti untuk vertical. Saya biasa je. Check out and komen nasib bro. Special. Ada orang pegang payung. Thanks bro. Misi mencari Samir. Hai, kau tak angkat. Dalam ni tak ada pula. Style lah. Malam ni ada Michael Jackson show ke? Oh, budak-budak kecil makan Michael Jackson. What do I look like? Look like rabbit. So sekarang aku berada di W Factory. Hi. Yeah. Huh? Ready register? Already. Insta360 Luna Ultra. First time aku sampai dekat W Factory. Sebelum event start, diorang ada sediakan sikit makanan. Sekarang pukul 3.20. Lagi 10 minit event akan start. Style. Nice lah. Lembut gila dia punya gimbal dia. Dia ada dua tau. Satu Insta360 Luna, satu lagi Insta360 Luna Ultra. Kalau Luna Ultra ni kepala dia panjang. Kalau macam yang Luna tu kepala dia satu je. Maksudnya dia punya lens satu. And dia datang dengan dua warna. Satu hitam, satu lagi macam tu, putih. Cantik kan? Putih kan? Kaki dia pun cantik. Okay, nice. .4K 30 fps. So kejap lagi diorang akan terangkan apa kelebihan produk ni. Aku excited sebenarnya apa kemampuan dia. Okay, dekat sini pun ada lagi tempat diorang demo. Cumanya yang menjadi persoalan dekat aku nak tahu kualiti untuk vertical. Sebab kalau macam DJI Pocket 3 kan kita boleh tegak jadi macam vertical punya content kan. And dekat sini pun ada aksesori dia. POV head tracker Ui, gempak. So maksudnya korang pakai je dekat telinga. Bila korang gerakkan kepala, dia akan ikut kepala ni. Ui, gempak-gempak. Filter untuk wide angle, black mist filter, 1/4 inch straight handle. Battery handle, extra battery. Dan juga dia punya case. Solid. Insta360 Luna Ultra ni memang nice. Cumanya ada satu persoalan yang aku terfikir. Macam mana kualiti menegak dia? Untuk DJI Pocket 3, dia dapat rekod 4K. Yang ni, dia 8K. Jadi aku rasa tak ada problem lah. Kalau macam korang nak crop sekalipun, memang no problem. So sekali shoot, korang boleh pakai untuk dua output, satu menegak, satu landscape. Okay, dan yang lagi gempak guys, dekat depan ni, kalau korang tengok dia boleh cabut tau. Tekan butang merah ni. Style man. So korang boleh control dekat sini. Korang boleh monitor dekat monitor ni. Bagi aku kan, Insta360 dia punya inovasi untuk handheld gimbal macam ni jauh lebih padu berbanding dengan DJI Pocket 4. Yes. Tapi aku tak tahu lah Pocket 4P macam mana kan. What's up? Selamat datang ke bumi. Inilah cara Izwan buat konten. Nampak? Nice. Bagus. Nak aku cabut. Dia kau kena tekan button merah ni. Oh. Gila. Wow. Hello Kitty version. Oh, tapi yang ni bukan Luna Ultra lah. Yang ni Go Ultra Hello Kitty. Oh, dah nak start guys. Jom. Partners, medias, creators and friends, a very good evening. Welcome to Insta360 Luna Ultra Malaysia official launching event happening right now, right here. So, do let me introduce myself. My name is Yoro and I'll be your MC for this evening.
Okay, dalam presentation ni diorang banyak terangkan pasal Insta360 Luna Ultra. Seriously aku impress gila. Antara fungsi dia yang aku boleh ringkaskan adalah dual lens, satu 20mm ultra wide dan satu lagi 60mm telephoto f2.0. Dan kamera ni menggunakan sensor 1 inch, memang bagus untuk low light, 8K 30fps, 4K pula boleh record sampai 120fps untuk slow motion. Selain tu kamera ni juga dia ada 10-bit iLock dan juga Dolby Vision. Stabilization dia ada 3 axis mechanical gimbal. Siap ada AI tracking, deep track 5.0, auto follow. Skrin dia pun unik, OLED touchscreen, siap boleh cabut lagi. Maksudnya korang boleh buat konten sorang-sorang lebih mudah lepas ni. Untuk bateri pula boleh tahan sehingga 4 jam, siap ada fast charging. Aku tak boleh nak test dan aku tak boleh nak cerita banyak lagi berkenaan dengan kamera ni sebab aku tak ada dekat tangan untuk test real world punya situation. But kalau aku ada peluang untuk share dengan korang, maybe aku akan buat satu video khas review berkenaan dengan Insta360 Luna Ultra. Dah habis guys. So ini dia goodie bag daripada Insta360. Dekat dalam ni dapat random lah. Aku pun tak tahu apa benda, tapi cantik. Dapat stiker lagi, cage. Ini anak aku suka dah ni, Mia. Dan juga pin. So sekarang ni dah pukul 5.30. Event pun dah habis. Kita ada hugs. Korang nak tengok gambar-gambar padu. Ni dia. Nak lagi padu ni je. Saya biasa je. Check out and komen nasib bro. Sembah lagi. Memang legend sih. Tak penting kan? Tak penting kan? Okay, tak okay. Thank you. Okay bro, jumpa lagi. Okay. Bro, right. Okay bro, jumpa lagi. Okay bro, jumpa lagi eh. Alright. Take care. Okay. Special. Ada orang pegang payung. Thanks bro. Susah je. Hujan, mendung. Hujan renyai-renyai macam ni memang lama dah cerita dia. So sekarang ni nak pergi ke KLCC kejap. Malam ni nak layan movie Toy Story 5. KL sekarang ni dia dah tak macam dulu lah. Dia tak menentu dah. Aku pun tak tahu kenapa. Waktu-waktu peak hour macam ni, pukul 6 petang, keluar KL jam, masuk KL pun jam. Tapi dia tak adalah seteruk orang keluar KL. Aku rasa ramai orang yang dalam KL, yang tinggal dalam KL, kebanyakannya kerja dekat luar KL. Dan ramai juga orang luar KL kerja dekat KL. So that's why keluar KL jam, masuk KL pun jam. Aku dalam kereta hampir 1.5 jam daripada Shah Alam sampai ke KLCC. Jam teruk. Dia punya jam tak boleh bincang guys. Dengan hujannya lagi. By the way, pagi tadi sepatutnya ada event Canon. Diorang jemput aku, tapi tu lah, aku tak sempat nak pergi sebab aku tak cukup tidur. Malam tadi layan bola Uzbek lawan Portugal 5-0 man. Oh, finally sampai juga ke tempat parking KLCC. So, peak hour macam ni, orang balik kerja. Anak-anak dengan bini aku, diorang dah sampai daripada rumah gerak asing. Hello, where you at? Oh, okay. Selalu petang-petang lepak ramai gila. Tapi itulah hujan, siapa nak lepak kat sini kan? Mana anak-anak aku ni? Why you here? I don't know. Hey, Mama. Oh, hi. Hello. Hi. Thai you suffering ke? Balik. Ni aku hari ni burger, fries, I guess healthy food. Aku tak tahu nak makan apa sebenarnya dekat KLCC ni. So ini je lah yang aku nampak. Beduk je lah. Hi Malik. How are you? Good? Why you look so sad? I'm angry because where's Samis? Oh, Samir hilang. Mana tak tahu dia pergi. So Malik dia tak ada mood sebab Samir tak jawab phone call aku.
Tadi tengah makan, Sami dia suka pusing-pusing, explore. So aku cakap dengan dia, kat atas ni ada kedai buku. Kenapa tak lepak atas ni, boleh lepak-lepak baca buku kan? So dia pergi. Masalahnya aku call tak angkat. Jom. Misi mencari Samir. Hai, call tak angkat-angkat. Dalam ni tak ada pula. Ini Levi's KLCC. Korang tengok. Style kan? Letak kain putih. Yo, Gentle Monster style lah. Wow. So kedai ni menjual spek mata. Dia bergerak macam tu je lah, sikit je. But interesting. Dalam dia pun unik. Ni patung-patung yang duduk kat kerusi tapi tak bergerak lah. But the concept very unique. Ini aku tak tahu benda apa. Wow. Lama gila tak pergi sini. Langit pun cantik, baru lepas hujan. So dekat KLCC malam 8.30 dia akan ada show air pancut. Dia akan ikut irama. Dekat sana tu ada lagu. Tapi baru habis. Stefan. Hi. Ui, ada Michael Jackson Ui, banyaknya Michael Jackson. Malam ni ada Michael Jackson show ke? Oh, budak-budak kecil makan Michael Jackson. iMac with laser. Let's go. What do I look like? Look like rabbit. Cerita Toy Story 5 best. Dia mengisahkan tentang peredaran zaman. Macam mana budak-budak tinggalkan mainan sebab dah ketagih gadget dan sebagainya. Best lah, story dia best. So kalau nak tengok dengan anak, kelakar pun kelakar. So itu saja vlog untuk hari ni guys. Kita jumpa di next vlog. Bye bye Malik. Wait, can you give? Okay. What happened? Fall down. Fall down again. Malik, Lasak betul. not pain. Let me stay. Would your arms around me?